Taiwan Taipei. Taiwan Taipei. Apa maksud simbol yang ni? Muslim friendly toilet sebab dia ada pump. Tu apa Alif? Pisang sini warna hitam. Oh, sama. Sekarang pukul 3:07 pagi. Nak pergi ke Taipei. Good morning guys. Kita dah ready nak pergi ke KLIA 1. Kita punya flight pukul 9 pagi. Ni kita punya bag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk 3 orang tour leader. Kita bawa grup 60 orang hari ni dan esok lagi 60 orang sampai. So total dia 120 dan lagi 60 orang akan sampai lagi minggu depan 15 hingga 18 Mei. Kita punya van dah sampai. Bag kita banyak ya, so kita ambil van daripada klub. Selamatbercuti.com. Kita baru tanya kaunter check-in, dia kata pukul 5 pagi baru boleh buka. Ni dia. Sekarang pukul 4.15 pagi. Kita pergi cari Ramen Man. Kita kena running man, kita kena berlari. Tengah ambil Ramen Man dan dia semua gila ya. Register online, lepas tu pick up saja kat airport dan dia buka 24/7 kat sini. Bye bye awak. Bye. Happy journey. Thank you. Bye bye Alia. Alif tengah buat kira-kiraan. Dah ready semua? Yeah, we ready. Hi guys, so kita dah settle semua check-in. So sekarang kita nak ke immigration. Kita nak ke Taiwan. Bandara duduk di tepi airport. Gate tau, kita jumpa kat gate. Actually after 4 years, 3 years, for the first time saya travel dengan Alif. Ya. Kan kita Selalu orang kat baru stick realize. geng-geng dia kat Finas, Halim. Prosedur Alim je. Nah, ham ke? Ham ke? Ham. Let's go Taipei. So, sekarang kat dalam gate C12, tengah tunggu nak masuk dalam flight. Penat Wisman. Kita baru masuk flight. Kan lah comel dia. Comel je dia panggil awak. Comel. Nak minta extender ke tak sebab ngam-ngam? Mana tingkap awak? Tuh. Kita dah nak take off, so tak boleh tutup, kena buka tingkap. This is nasi lemak. Noodles for you. Thank you. Alif ambil nasi lemak chicken rendang dan saya ambil beef noodle. Osman ambil apa? Nasi lemak. Cik. Mari makanlah Alif. Takkan cheese, rupanya telur. Telur dia bentuk 3 segi. Tak sangat. Saya sebenarnya tu leader group ketiga. Datang awal sehari sebab nak make sure semua arrangement, hotel, transportation semua berjalan dengan smooth lah. Tour leader esok untuk grup ni saya, Jimmy dengan Fifi. Kita hantar ramai tour leader sebab kita nak make sure semua partisipan kita yang 240 ni puas hati, dijaga. Lepas tu kita make sure tour leader kita ni semua ada experience untuk for the future kita dapat lagi group macam ni. Don't worry sebab tour leader kita semua terlatih dan kita akan make sure klien happy. Alright, nak company trip macam ni hubungi kami di selamatbercuti.com. One Vacation Sinar Berhad. We'd like to thank you for flying Malaysia Airlines and we hope you have enjoyed our Malaysian hospitality. Terima kasih. Untuk
yang Muslim, kita tak nak bagi masa yang terlalu lama dekat situ sebab after that kita akan sambung lagi a long journey, okay, dekat Taichung. Kita bagi masa lebih kurang 15 ke maksimum 30 minit lah We're discussing. Do not disturb, please. Kita sekarang berada di Miyahara Ice Cream Shop. Dulu sebenarnya tempat ni adalah hospital. Lepas tu dia buat jadi tempat ice cream and cafe. So the interior dia macam Harry Potter punya. So you can enjoy makan ice cream, lepas tu masuk ambil gambar. Ada 50 ice cream kat sini. Ada pergi baca lah. Yeay. Thank you. Kita dinner malam ni kat sini. Sekarang kita ada dekat Yizhong Night Market. Hai semua, kita berada di Yizhong Night Market, di mana di sini 70% dekat sini semuanya jual makanan. Kita beli buah yang ni 50. Nah, Siti. Ada. Cuba buat cash. Ada, nak ambil. Item bikai satu. I don't know. Size. This one. 35. Okay. Thank you. Okay. Nah, 35. Ni air terbikai. Kita beli kat situ tadi, so yang ni halal. Takoyaki. Sini squid, fried squid 120. Alif, ni squid. Jumpa kawan-kawan. Ha? Jumpa kawan-kawan. Kawan Cik Wan bukan kawan saya. Kita mahu kawan ya. Kita beli donat susu 2 donat. Thank you. Kita beli donat susu 2. Memanglah. Lipat. Ha. Ya Allah, yang ni pun. Donat susu. Tiga bulat gemuk. Mengunyah Mencari makanan halal di Semua mengunyah. night market. Selamatbercuti.com. Ni kita punya breakfast. Ada logo halal. Logo halal kat situ. Siapakah yang paling elok di dalam bilik ini? Oh, ternyata aku. Mending Taiwan Taipei. Mending Taiwan Taipei. Good morning. So hari ni hari yang kedua dekat Taichung. So sekarang pukul apa? Pukul 7.25. Pukul 7.30 kita nak gerak dah. So ni bas satu. Bas dua kat belakang. So jom naik. Dulu aku pernah singgah kat tempat ni masa buat guru Dr. Fakru dan juga Dr. Muhammad. Dia punya kawasan dia. Memori lama lah. Alif, kopi. Kopi coconut latte. Santan ke apa? Rasa macam kopi kelapa. Apa maksud simbolnya ni? Hari tu kita orang kat sini grup satu naik shuttle sampai-sampai hujan dan petang sejuk gabus. Sini ada makanan nasi campur. Kat sana ada tandas, lepas tu banyak-banyak lagi restoran. Roti canai. Boleh nyanyi lagu Imran Ismail lah. Boleh. Pokok ni 1000 tahun umur dia. Oh. Ni pokok ni umur dia ialah 900 tahun. Train kita dah sampai tu. Kita dalam train kat Alishan. Tu kepala train dekat sana. Ni kita punya train ada 3 gerabak. Dia kecil je. Kita berada di train station Alishan Mountain. So untuk pengetahuan semua, train station ni diperbuat daripada kayu.
So dekat belakang ni kita berlatar belakangkan pokok-pokok pine. Macam naik Great Wall tau. Gulak kat Siti naik tangga. Ya, hari ni kita makan nasi berlauk. Campur. Campur. Biasa nasi ke tengah ni semua lauk ada 6. Inilah ladang teh kat Yoyo Pass dan biasanya dia petik manual dan pekerja dia daripada Thailand dan juga Vietnam sebab dia memang nak make sure daun yang dipetik itu betul-betul cantik. 这都是高山茶，你们拍照的那一片。 Itu apa Alif? Ini di pertengahan. Yang ni paling tinggi. Okey. So ada 3 peringkat. Teh lah. Harga dia berapa? Yang ni harga dia 600. Ya, ada 4 kategori persijilian halal di Taiwan. Okey, so saya ceritakan satunya. Restoran tu halal. So dari dalam tulisan Jawi, restoran dimiliki oleh orang Islam. Yang kedua, restoran Muslim. Restoran tu dimiliki oleh orang bukan Islam tapi makanan dia Muslim friendly. Lepas tu yang ketiga, destinasi Muslim. So dalam tempat tu dia menyediakan tempat solat dan makanan juga, makanan yang halal. Ketiga, yang keempat dia ada penginapan Muslim. So sarapan pagi dekat hotel tu ada sarapan yang halal. Tak tahu dia tak payah kau dapat tahu dah ada apa nak sekut lah, Lik. Ikan lagi pun patut dah ada lah. Happy birthday my babies. Kita kat mana ni? Di 7-Eleven dekat Taichung. So konsep dia bertemakan Hello Kitty. Hai, dah masuk bilik. So ada beli sikit-sikit jajan daripada 7-Eleven. Kita nak tengok apa benda lah kita beli ni. Ada susu ubi kayu manis, sweet potato milk. Ni ada apa ni? Ni jambu batu. Ni apple susu. Ni Doritos wasabi. No wasabi. Ni apa ni? Doritos Coriander, ketumbar. Ya, ketumbar. Ini Basil. tak tahu. Ni kopi beras. Jom rasa-rasa. Tak, Doritos coriander. Sedap ya. Belum naik lagi dia. Hai Jimmy. Ni hadiah awak. Saya Satu lagi untuk Hifi yang tu tak awak. In accordance with regulation, this business does not display or provide personal hygiene products. Please bring your own. Apa yang tak ada? Call, shower cap, toothbrush, toothpaste, medicine, shower cream. Saya datang 2024 masih lagi boleh minta ke reception. So starting 2025 langsung tak ada. Selamatbercuti.com. Kita punya breakfast. Good morning. Hari ni 9.5. Aku sekarang berada kat pasar pagi kat sini. Kita tengok apa yang menarik kat pasar pagi ni. Banyak jual sayur macam ni. Lepas tu ni ada jual ais soya rasanya. Lepas tu sini ada jual daging. Ada kaki. Sini ada jual itik panggang. Dan tepi ni ada jual grapes dan juga buah jambu batu. Jambu air sebenarnya. Ni kawasan pakaian. Ni jual buah. Buah segar. Kita beli ni 2 tongkok. Dua. Yang ni satu, yang ni satu. Ni hotel aku 11 tingkat. Kita orang duduk atas sekali sebab kita orang bilik triple. Kita dah check out hotel Taichung. So sekarang tengah tunggu ada lagi yang tak turun. So ada bag lagi. Nak tunggu
dorang turun bawa beg from sini. And don't forget to wash your hand after you finish the pineapple cake. Number 5, it's Chima pineapple cake. I will put it here. Sotong. Kanibal betul. Anak cakap pun bukan. Mochi. Kita makan mochi. Mochi transparent. Aku dah sampai kat Geopark nak tengok Queen's Head yang tu. Tapi hujan, so kita kena pakai raincoat. Ni dia punya batu formation dia. Dah beratus tahun dah jadi warna shape macam tu. Saya sekarang berada dekat Yehliu National Park. Kat situ, Queen's Princess. The Queen's Head there. Queen's Head kat sana. Somebody queuing. Oh, they're queuing over there. Okay, kat sini yang menariknya sebab dia kawasan pantai. Lepas tu ada batu-batu, formation batu angin yang cantik. Kat tepi sana ada Queen's Head. So kat sini benda wajib kita kena pergi adalah Queen's Head. Queen's Head ni disebabkan oleh daripada pembentukan hujan, angin, air laut. So dia membentuk satu formasi seperti kepala seorang puteri. Batu Queen's Head ni dijangka 5 tahun je lagi. Lepas tu dia Lepas tu leher dia kiok. nampak taman? Oh, lantern-lantern kat atas tu terbang. Tapi tak nampak dia punya api. Sejuk. Lemak terbang, sejuk benda. Sia-sia je lemak banyak. Ada apa sini? Actually kat sini ada 2 in 1. Ada railway station dan juga ada kita buat aktiviti bakar menerbangkan lantern. Kita tulislah kita punya wish dulu. Nak kuyus ke, nak lagi kaya ke, nak handsome ke. Rich, happier and crappier. Tak boleh rich. May all your wish come true. Train datang. Nampak saya. Nampak. Kena alih dulu lah. Tarik dulu lah. Tarik. Saya masuk dalam video orang dia. Masuk dalam itu. Kembang. Okey, dah sampai dah kebab. Shawarma. Five shawarma, 2. Oh. 2. Warna. I bring my friend. One bus, 30 people. Special price Free for me Murah. Terima kasih, datang lagi. Kita berada kat Zipotang, kat Zimending. Ramai gila orang, tak tahu nak masuk ke mana. Ni ke beratur? Oh, ni beratur. Beratur je nanti saya datang. Dua je. Satu je lah. Share je lah. Dia foto-foto situ, lepas tu dia foto-foto kat sini juga. 2 kali foto. Lepas tu dia masak kat sini. Lepas masak dia buat kat situ. Ada dinosaur. Dan non-stop orang. Malam ni malam minggu pukul 8.30 malam. Sebab dia lepas bayar terus beratur. Okey, dia baru panaskan lagi boba kat sini, baru masak. Lepas tu dia buat air kat situ. Letak yogurt tu, lepas tu dia letak gula merah tu kat atas. Oh, yang terbalik. Lepas tu dia bakar, kena boleh ambil kat sana. Laju je dia punya servis. Staff pun ramai, 10 orang macam tu. Dan aku kat sini, Osman pergi ambil. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Susu dia fresh. Zipotang in Taiwan. Sedap. Lah. Kita baru sampai bilik kita. Ni 1 katil, situ 2 katil, situ 3 katil. Man, katil kanan, katil kiri. Kanan. Selamatbercuti.com. Good morning. Good morning people. Kita hari keempat di Taiwan. Hari kita nak sarapan. Hari terakhir dah. Ya, finally dekat restoran ni semua benda kita boleh makan.
Kita kat hotel, nama hotel ni ialah Caesar Metro Hotel. Hotel 5 star hotel kat Taipei. So tengok apa makanan dia yang ada. Nasi goreng, sayur-sayur. Sini ada chicken, special sini. Cendawan. Boleh? Best. Makanan dia banyak. Tempat ni dia reserve untuk halal section. Kemudian sini ada sudu dan juga pinggan dan juga gelas untuk halal section. Ni saya punya untuk breakfast. Ada butter, ayam, lepas tu ada sweet potato, dengan ni dan juga corn. Dah sampai ke airport, nak balik dah. Bye bye Taiwan. Sekarang kita dah habis day 4. Dah nak balik. Kita punya flight 3.10 sampai pukul 8 malam. Ni benda terakhir kita beli kat airport Taiwan. 8 tat 65 Thai dollar satu dalam RM7, RM8 satu. Kita punya flight nak balik hari ni MH367 ke Kuala Lumpur, Malaysia Airlines. Selamatbercuti.com